Lelaki kecil, kau baru sahaja melintasi jalan ini. Tambah lagi ke dalam mimpi wangi saya. Masih lembut, tangan yang berakhir dengan lembut. Kau ini memang berani. Tak takutkah aku pulih selepas kau? Hahaha. Itu sudah cukup untuk saya menetupkan padi. Saya membesarkan anakmu. Saya tidak percaya kau boleh buat saya macam ini. Waktu sudah semakin mendesak. Kita mula bergegas ya. Aha, sudah berlalu. Baiklah, saya suka lelaki yang tidak akan menentang saya. Hahaha. Hahaha. Ah. Dari mana datangnya lelaki ini? Terlalu kacak juga. Ketika saya tua, ya. Suku besar di dunia haiwan sedang berjuang untuk bertahan. Ini adalah perjalanan yang panjang. Oh, tubuh utama juga terlalu lemah. Ternyata boleh bergerak dengan baik. Tidak lebih dia untuk kedudukan yang terlalu tinggi. Raja serigala di utara adalah bukan untuk membunuhnya, kan? Ada juga kemampuan lain yang datang dari kayu. Akhirnya menjadi bentuk yang tidak keluar dari kuasa. Tapi ini adalah dunia haiwan. Lingkungan yang murni. Tuhan sesuai untuk meningkatkan kekuatan kayu. Lelaki ini sangat kacak. Tetapi juga perlu ada takdir untuk menjalani. 36 juga perlu berlari untuk menghormati. Berdasarkan ingatan di tengah laut, pemimpin utama seharusnya berada di sini. Menemui saya, ya. Adik, kau kembali. Adakah ini tidak berlebihan? Ini adalah daging liar yang dihantar semalam. Sekali saya masak, sudah boleh dimakan. Rumah ini memang terlalu hancur. Dan juga pejabat yang terbuka. Bapa yang tinggi. Lelaki yang lemah banyak sakit. Asal haiwan yang lengkap. Seluruh keluarga bergantung kepada ibu. Tidak lebih saya sudah menggunakan tubuh utama. Berpuluh tahun di akhir dunia, pengalaman berjuang. Ingin berada di dunia haiwan seharusnya lebih baik. Kakak di rumah. Tiada kakak yang pergi dengan abang-abang itu. Kakak ini beberapa hari tidak sihat. Bagaimana masih boleh pergi? Doktor berkata biarkan dia baik-baik saja. Oh, awalnya tidak ada masalah. Lihat abang ini, pasti sudah bertanggung jawab. Abang ini daging liar tidak boleh ditangani. Masih saya datang untuk buat. Kau pergi bantu saya buat sedikit kayu, ya. Abang sudah sibuk. Kayu ini sudah banyak. Gunakan tidak habis kau makan sedikit daging. Tidak perlu. Adik, saya tidak kenyang. Kau makan sudah baik. Abang kau makan sudah baik. Kau tidak makan. Saya sudah melompat ke sungai. Adik, kau jangan bernafas. Kakak juga ingin cari cara untuk pergi. Abang kami juga boleh ambil sedikit makanan. Adik, hutan hanya ada sedikit buah. Jumlah sangat sedikit. Di bawah kawasan hanya bergantung kepada daging liar. Abang sudah makan sedikit daging. Isi semula tenaga. Sekali kita pergi sungai tangkap ikan. Tidak. Ini adalah cara untuk menangkap ikan. Ikan goreng sudah siap. Masih ada ikan yang tersisa. Haiwan buas yang mati itu. Milik mereka yang datang. Sila Raja, ambil tempat. 3 langkah ke bawah juga perlu mencari haiwan buas itu. Kemudian patahkan ikan itu. Serigala. Serigala itu apa? Raja melepaskan hati. Milik mereka pasti akan mencari haiwan buas itu. Ya. Berhenti di tempat itu. Pertama cari kereta dia. Kemudian kembali dan larang saya. Dua abang ini sudah terjebak dalam racun. Tidak lebih hanya perlu sampai cukup bahan. Saya ada cara untuk menyembuhkan dia. Abang, kita pergi ke tepi sungai, ya baik.
Ikan yang begitu banyak, besar dan gemuk. Hari ini boleh tambah makanan. Adik-adik terlalu gemuk. Abang sudah menunggu kamu untuk pulih. Kamu juga akan sangat gemuk. Abang memang kuat. Isteri pergi ke tepi sungai itu. Ketika kembali dari perjalanan, bukan hanya tidak ada kekuatan, masih satu badan yang cedera. Di antara mereka pasti ada rahsia. Abang, ini ikan-ikan ini patut cukup. Kita pergi ke hutan lagi. Lihat, boleh tak pergi ke haiwan buas? Tak boleh bagi keluarga ubah sedikit makanan yang baik. Abang ini juga terlalu gemuk. Pada akhir zaman ini, permainan ini boleh berharga. Ini hanya haiwan buas saya. Tian Chuan, kamu sudah jadi haiwan buas. Masih berani keluar, hai. Secara langsung boleh ketawa. Ini patut jadi haiwan buas adik-adik kamu. Skim haiwan buas yang ditangkap oleh raja. Bukan hanya satu keluarga. Bukan haiwan buas, hanya haiwan buas. Karena, adik-adik saya sangat baik. Kamu berfikir untuk menendang saya, adik-adik. Masih berpakaian untuk abang-abang datang. Bagaimana saya hanya akan menendang? Kamu boleh terkejut saya. Abang mahu biarkan saya lepaskan kamu. Boleh, kamu boleh datang minta saya. Minta saya mungkin akan fikirkan. Kamu? Kamu mahu buat apa? Berhenti untuk saya, abang. Kalau tidak, pedang saya tidak panjang. Bagaimana kamu masih berani bunuh saya? Saya kakak mungkin adalah ketua kucing. Saya abang adalah ketua kucing. Kamu berani gerak saya. Bunuh kamu. Kekacauan ini juga mudah. Tidak kira siapapun tidak akan tahu. Kamu cakap apa? Saya tidak dapat bercakap. Saya baru sahaja bercakap dengan kamu. Walau bagaimanapun, kata-kata itu tidak betul. Tetapi semua itu adalah perkara yang dibincangkan oleh semua orang. Walaupun saya tidak bercakap. Ada juga yang seperti ini. Saya abang sebelum ini di kucing, apa yang berlaku? Kamu semua buat apa pada dia? Tidak bercakap. Hari ini kamu jangan fikir untuk kembali. Dia sudah ditangkap oleh saya. Dengan haiwan buas yang lain bersama. Oleh itu saya kakak akan menolak dia. Akan mengeluarkan dia dari kucing. Ini ada apa-apa kesilapan. Kenapa kamu cakap saya abang tidak ada kuasa? Siapa yang tidak tahu? Dia sendiri tidak mampu. Di jalan, diserang oleh haiwan liar. Hampir kehilangan kuasa saya. Menjadi mangsa. Bagaimana perkara ini masih perlu berlaku pada kakak saya? Saya tidak mempunyai darah haiwan itu yang diberikan kepada saya untuk diminum. Saya minum dan kemudian tidak sedar apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalian berkata saya adalah abang besar dan haiwan itu bersama. Haiwan itu yang mana? Sudah mati. Kakak Kana, apa yang perlu dilakukan? Masih berkata. Sekali bermula, sudah pasti menggunakan abang besar untuk mencapai apa-apa tujuan. Selepas itu, dia akan membawa abang besar pergi. Bergoyang ingatan. Kemudian melihat kita berlari di jalan. Juga jangan datang kepada kami, bebas dari puak kami. Jika tidak, situasi berikutnya tidak akan semudah itu. Saya akan pergi dahulu. Ambil baik-baik, pulang ke rumah, masak ayam bakar. Adik itu baru sahaja berterima kasih kepada kamu. Semua adalah abang besar. Saya tidak benar-benar melakukan apa-apa. Hanya berasa sedikit bingung. Ketika diusir oleh puak kucing, badan sangat lemah. Rasa sedikit tenaga pun tidak ada. Hai abang besar, kamu sangat baik. Jangan terlalu berlebihan. Juga jangan terlalu bertanggung jawab. Berkenaan dengan abang besar, kamu pergi ke puak kucing. Karena, bagaimana kamu memulakan? Saya sebagai suami haiwan perlu menjaga dia. Setiap hari keluar mencari makanan. Kembali membantu puak melakukan beberapa perkara. Malam bersama tidur. Abang besar menjaga dia. Berkenaan dengan di dunia haiwan. Nampaknya suami haiwan ini adalah seperti ini. Hanya perlu ada daya tahan. Haiwan semua adalah pelindung. Lebih baik lagi ada haiwan di lokasi itu. Ketika dia memberikan kamu darah haiwan itu. Tidak ada yang berbeza. Hanya mendorong saya untuk minum lebih banyak. Selepas minum, saya tidak ada kesedaran. Saya memang tidak ada belakang untuknya. Ada isteri utama, juga ada isteri kedua. Saya bagaimana mungkin melakukan perkara itu? Lebih tidak mungkin memberikan saya puak hitam. Dan kerana keadaan saya, keluarga kami juga ada abang besar yang juga terkena beberapa kesan. Abang besar, kamu sepatutnya telah dikira.
Dia akan membawa kamu mungkin sekali bermula dengan tujuan. Kamu hari-hari boleh berfikir dengan baik. Ada apa-apa yang berharga untuk dipertimbangkan. Tidak boleh hanya begini diusir oleh puak kucing. Baik. Abang besar, telur ayam ini mungkin baik. Ayo, saya pulang untuk buatkan kamu makan. Adik kecil, kamu benar-benar hebat. Adik kecil, apa yang kamu buat juga terlalu wangi. Kamu bila-bila masa akan ada semua ini? Ya. Mungkin hanya hari ini. Apa-apa barang ini wangi? Pasti adalah sesuatu yang menarik. Gadis, kamu kembali. Gadis-gadis itu telah membuat banyak makanan. Baik, ada telur ini yang boleh dimasak untuk dimakan. Adik-adik itu berkata darah haiwan boleh digunakan untuk mengikat. Boleh menjadi ketulan darah. Saya ini bukan dalam mimpi, kan? Anak perempuan, kamu makan. Gadis tidak makan, ini terlalu banyak. Kamu makan sedikit-sedikit. Akan jadi ayam bakar yang baik. Berikan sedikit untuk menghantar ke sana. Ada juga telur ayam dan satu pinggan daging ikan. Juga biarkan sedikit tahu. Telur ayam ini dan juga ikan boleh dimakan. Ini sangat sedap. Bukanlah. Sebelum ini, kami belum pernah merasakan ini adalah sesuatu yang baik. Rupanya ini sedap. Adik kata semua ini perlu dimasak dengan baik. Di sini juga ada seekor ayam hutan yang sedang dimasak. Juga ada telur burung yang wangi dari hutan. Bawa balik. Boleh masak dan makan. Boleh buat banyak makanan. Adik akan menghantar semua ini ke rumah. Selalu kami terima. Kami juga sepatutnya ada balasan. Baiklah, saya sekarang akan pergi. Makan juga terlalu enak. Bagi saya, makanan dari dunia binatang ini adalah syurga. Bagaimana rasanya perut ini hangat dan selesa? Adakah makanan dari dunia binatang ini terlalu baik? Bagaimana mungkin? Saya memang ada adik perempuan. Saya hanya pernah berjumpa dengan binatang buas itu malam tadi. Datanglah. Raja, saya tidak menemui maklumat tentang binatang itu. Masih belum ada. Tidak lebih dari raja yang tenang. Kami tidak akan membiarkan nasib. Itu juga tidak cepat pergi. Oh, jangan pergi seperti ini. Kami perlu mengisi perut. Saya pergi menangkap. Kalian semua di rumah sangat baik. Saya bersedia untuk pergi bersama pasukan pengambilan di kampung. Pergi ke hutan untuk mengambil makanan. Saya juga akan pergi bersama kalian. Mari kita pergi. Kamu juga tahu kami pergi mencari makanan. Setiap saat ada bahaya. Kamu benar-benar mahu membawa adik perempuan kamu pergi. Semua orang tenang. Saya pasti tidak akan membiarkan semua orang terjatuh. Menghadapi sebarang bahaya, semua orang juga tidak perlu risau tentang saya. Oh. Adik, saya datang untuk membantu kamu. Kamu semua ini buat apa? Ini adalah makanan yang baik untuk diambil. Jangan membazirkan waktu di sini. Ia sudah hampir tengah hari. Kami juga perlu cepat untuk mengambil lebih banyak. Buah-buahan yang matang perlu dibawa balik.
Cuaca semakin sejuk. Sebelum musim sejuk, kita perlu simpan sedikit makanan. Jika tidak, musim sejuk akan membunuh atau kita akan mati. Oh. Ini juga adalah makanan. Dipanggil sayur-sayuran yang boleh dimakan. Oh, di bawah tanah ada buah-buahan. Ini benar-benar adalah makanan. Boleh dimakan. Sebelum ini, kami keluar untuk mengambil makanan. Ada yang kelihatan seperti makanan. Tetapi jika dimakan, boleh menyebabkan penyakit. Juga tidak boleh dimakan. Sangat cukup air. Sedap. Adik, kamu tidak ada apa-apa, kan? Kamu tidak mahu berpuas hati. Kami terpaksa cepat kembali mencari doktor untuk kamu. Kakak, kamu juga tidak perlu risau. Saya tidak ada masalah dengan sayur-sayuran yang sangat sedap. Ini adalah makanan. Boleh digunakan untuk memasak sayur-sayuran. Semua orang jika tidak tenang, boleh tunggu 1 hari untuk melihat. Jika saya tidak ada apa-apa, kalian semua datang ke sini untuk mengambil sayur-sayuran. Kamu semua memang berani mengambil risiko untuk hidup. Jika ini benar-benar adalah makanan, kamu untuk kami semua telah menemui satu jenis makanan yang boleh dimakan. Kamu adalah pahlawan paling berani di kalangan kami. Semua orang di dalam kumpulan perlu merasa teruja. Hanya pengakuan saja. Tak perlu buat perkara sebegini. Abang, kita perlu ambil sedikit. Abang ini membawa daun ke sini. Jalan yang kita ambil tidak akan terjejas. Itu adalah apa? Lihatlah dengan baik. Tunggu, saya masih ragu tentang itu. Saya tidak faham apa-apa. Tiada masalah, saya juga berada di sekitar istana itu. Oleh itu, kita akui kamu. Kita boleh ambil sedikit makanan. Dan daun itu boleh disimpan untuk waktu yang lama. Sekarang tidak makan juga boleh disimpan dalam timbunan. Gunakan waktu musim sejuk. Berkaitan dengan hari sejuk. Hanya ada dengan suku serigala. Suku tertentu tidak terjejas. Kita perlu banyak makanan baru boleh bergerak. Tunggu, kamu memang terlalu baik. Sebelum ini saya mendengar kabar angin tentang kamu. Sebenarnya tidak sepatutnya. Tidak terfikir keluarga ini begitu mudah berubah. Nampaknya pilihan masuk adalah pilihan yang tepat. Tiada masalah sebelum ini. Semua orang juga tidak faham. Ada salah faham yang biasa. Sekali lagi adalah waktu saya baru pulang. Tidak terlalu sesuai. Mungkin juga tidak tahu bagaimana untuk bercakap dengan semua orang. Sekarang semua orang saling memahami. Sangat baik. Tunggu, selepas ini kita juga tidak akan salah faham lagi. Selepas ini siapa yang berani bercakap dengan kamu? Kita menjaga kamu. Bantu kamu memahami. Skim. Berkaitan dengan. Haha, kita tidak perlu menghantar daun kembali. Kembali untuk ambil sedikit. Begitu banyak penyimpanan makanan juga baik. Sekarang masih awal. Kita pergi lihat. Tidak pasti masih boleh cari makanan lain. Minggu ini tidak sepatutnya ada apa-apa bahaya. Semua orang boleh berpindah ke sekitar. Cari sedikit makanan. Daun boleh mendengar sedikit. Kita setiap hari perlu pergi ke pokok. Kamu boleh letak telinga di atas tanah. Dengar sedikit suara. Kamu sendiri boleh rasa tidak sama. Masih benar. Suara yang didengar lebih jelas daripada kita. Kalau ada haiwan besar di sekitar, kita boleh cepat mendengar. Tahu ada bahaya boleh cepat elak. Kamu pasti datang dari kawasan istana. Daun kamu memang baik. Terima kasih kerana memberitahu kami. Ini semua. Tiada apa-apa. Semua orang sepatutnya saling membantu. Jalan, kita cari makanan lain. Sangat tidak mahu makan buah merah ini. Tiada cara untuk mengelak. Tetapi itu juga makanan. Waktu makan juga boleh kenyang. Sekali lagi, makan daging tidak selesa. Makan sedikit buah merah akan selesa banyak. Ini adalah makanan akhir zaman. Ternyata masih ada batang. Sangat sedap, ingin makan. Adik itu ada tajam. Satu tidak sedikit pun merisaukan diri sendiri. Dan sekarang tidak biasa. Kira-kira 2 bulan selepas itu baru boleh keluar. Baru boleh keluar. Di sini tidak jauh. Kembali boleh sendiri. Bawa semua ini ke ruang kosong. Balik dan gunakan kuasa untuk mematangkannya. Hahaha, saya memang genius. Hasil tangkapan hari ini tidak buruk. Jom balik rumah. Cepat tengok. Ibu bawakan daging binatang buas dan telur burung untuk kamu semua hari ini. Ini telur burung yang dikutip dari pokok.
Sebelum ini, saya tidak peduli jika terjumpa telur burung. Kali ini, saya sengaja kutip beberapa untuk dibawa pulang. Malam ini, apabila ibu buat sup, boleh masukkan telur. Wah! Sedapnya, sedap sangat. Betina itu kini telah jatuh ke puak Arnab. Hanya boleh makan rumput. Betul, Raja. Semasa kami menemuinya, dia sedang menggali rumput di tanah. Dan dia kata benda itu boleh dimakan. Saya rasa kita tidak perlu berbuat apa-apa. Dia mungkin akan mati kelaparan pada musim sejuk. Yero. Betina jahat. Dibenci semua orang. Pergi sana. Yero sengaja. Kalaulah ada angin yang meniup semua ini jatuh. Tidak mungkin, semuanya betul-betul jatuh. Ah! Awak Hu Yuchen. Tolong saya. Betina ini memang mempunyai kuasa darah saya. Kenapa dia lari lagi? Adakah dia suka benda-benda ini? Ibu, buah duri ini awak suruh orang ambil ke? Tidak, bukan. Bukankah kamu yang kutip semalam? Bukan, Ibu. Kami tidak kutip benda-benda ini semalam. Buah duri yang kami nampak semalam belum pecah lagi. Tidak mungkin. Mungkinkah dia? Adik, awak tahu tentang ini? Malam tadi saya tidak dapat tidur. Jadi saya pergi kutip beberapa berangan yang masak. Ini boleh disimpan sebagai makanan untuk musim sejuk. Tidak cedera, kan? Ada mana-mana yang tidak selesa. Betul, kalau ada cedera, cepat beritahu. Tidak apa-apa, saya cuma bergerak-gerak di sekitar puak. Tiada apa-apa masalah. Baiklah, kalau awak nak apa-apa nanti, beritahu ibu. Ibu akan pergi ambil, walaupun di sekitar puak, tidak boleh. Baik, ibu. Saya faham. Beberapa hari ini, jangan keluar rumah dulu. Walaupun yang asal melakukan perkara itu kepada Hu Yuchen. Tetapi badan ini adalah saya sekarang. Hehehehe. Yero, hari ini kita pergi kutip lagi, ya. Pergi. Saya ingin berehat di rumah beberapa hari. Buat masa ini, saya tidak akan keluar. Yero. Kalau begitu, awak berehatlah baik-baik. Hari ini kami akan gali lebih banyak sayur liar dan cendawan untuk awak. Semalam kami berhutang budi pada awak kerana mencari lobak. Kami tidak kelaparan. Ayah dan ibu saya juga menyuruh kami berterima kasih banyak-banyak kepada awak. Tidak sangka sayur dan cendawan yang awak cakap itu benar-benar boleh dimakan. Keadaan abang kedua masih sama. Nampaknya dia tidak menemui bahan ubat. Tidak dapat menyahbisa sepenuhnya. Hanya boleh menyuntik kuasa elemen kayu ke dalam badan abang kedua. Untuk membantunya memulihkan badan. Nasib saya baik kebelakangan ini. Setiap hari boleh terjumpa binatang buas yang mudah diburu. Hari ini beberapa binatang buas yang cedera berlari ke sini. Mudah sahaja diburu. Anak perempuan, makanlah banyak-banyak. Kalau tidak cukup, ibu akan pergi buru lagi. Kenapa selera makan saya semakin besar kebelakangan ini? Dan sangat mudah lapar. Oh ya, ibu. Abang dan saya agak bosan duduk di rumah beberapa hari ini.
Esok, saya akan ikut abang teruskan mencari di hutan. Mungkin kita boleh jumpa makanan lain. Kamu, perempuan, duduk saja di rumah. Ibu boleh dapatkan makanan. Saya rasa nasib ibu beberapa hari ini agak luar biasa baiknya. Selalunya, dia paling banyak dapat seekor arnab. Mungkin sebab ada 2 mulut tambahan di rumah. Ibu sangat bersemangat. Saya akan ikut abang, tidak akan bergerak sendiri. Kalau ada bahaya, kami akan balik. Baiklah, tapi kamu kena berhati-hati. Hehe, baiklah ibu. Hahaha, Yero. Akhirnya kamu keluar juga. Betul, kami dah gali banyak sayur-sayuran liar dan cendawan kebelakangan ini. Banyaknya sayur-sayuran liar dan cendawan di gunung. Dan terima kasih kerana ajar kami cara buat sop sayur-sayuran liar dan cendawan. Kalian terlalu berlebihan. Hari ini kita pergi bersama. Lihatlah kalau kita boleh dapat makanan yang lebih baik. Jom. Semua orang berhati-hati semasa berjalan. Hati-hati dengan tumbuhan-tumbuhan itu. Wah, ubi keledik. Dengan ubi keledik, kita boleh buat gula juga. Kita juga boleh buat tepung ubi keledik. Semua, datang sini. Yero, kamu memang hebat. Kamu jumpa makanan bawah tanah lagi ke? Yang ini sebesar lobak. Tapi nampak macam lain sikit. Boleh makan mentah macam lobak ke? Ini semua makanan. Ini dipanggil ubi keledik, lebih sedap daripada lobak. Bila balik, kukuslah, sedap. Bakar pun sedap. Kita juga boleh buat keripik ubi keledik. Boleh simpan lama dan takkan rosak. Bakul dah penuh. Kita boleh balik sekarang. Hari ini ada makanan lagi. Ayah dan ibu tak dapat buruan pun tak apa. Dengar cerita, puak kucing kerap memburu kebelakangan ini. Banyak binatang liar dah dibunuh oleh puak kucing. Binatang liar yang boleh diburu oleh puak bebas kita dah berkurang. Puak kucing itu takkan sengaja nak lawan puak bebas kita. Mungkin tidak. Ayah dan ibu saya cakap. Semasa memburu, mereka tak sengaja dengar apa yang pahlawan puak kucing cakap. Cakap apa? Nak sediakan makanan untuk jenius puak mereka di masa depan. Kasai ke? Ya, dia cakap dia dah pecah tahap 6. Macam mana boleh jadi? Sebelum ni dia cuma tahap 3, kan? Betul, sebelum ni tahap 3. Tiba-tiba jadi tahap 6. Saya juga dengar. Dia nak jadi pasangan betina Raja Serigala Salji. Kata-kata macam ni tak boleh cakap sembarangan. Saya tak nak puak kucing ada hubungan dengan puak Serigala Salji. Semasa memburu, puak kucing selalu buli puak bebas kita. Mereka memang melampau. Maksudnya, sebenarnya susah nak memburu kebelakangan ini. Betul, memang begitu. Kalau bukan sebab lobak, sayur-sayuran liar, dan cendawan beberapa hari ini, kita semua dah kelaparan. Jadi kenapa beberapa hari ini, ibu boleh dapat buruan dengan begitu mudah? Takkan dia? Jom, kita balik dulu. SHHH, cepat sembunyi dan senyap. Tadi macam dengar bunyi. Kenapa tak ada apa-apa? Mungkin kita dah lambat. Mereka dah pergi. Memang untunglah mereka. Kalau dapat tangkap beberapa ekor arnab yang kuat, kita dah berjaya. Kau sangat baik untuk haiwan itu. Mereka tidak cukup kuat, tetapi sangat licik. Yang paling penting sekarang adalah mencari tembok. Bunuh mereka atau tangkap suku arnab. Memang seperti itu. Jika boleh, bunuh tembok. Itu baru satu pencapaian besar. Walaupun tembok sudah melarikan diri, tidak ada yang perlu diambil. Pahlawan kita. Kami sudah mula mengepung mereka yang menjadi pemimpin. Tembok besar dan tembok arnab wanita. Hanya perlu menangkap mereka atau bunuh mereka. Tidak percaya, tidak keluar dari tembok. Pada masa ini, membunuh tembok mereka mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ah! Aha! Tembok lembut, bagaimana denganmu? Tembok lembut, tidak ada masalah. Tembok lembut, kami akan membawamu kembali. Saya tidak ada masalah, baru saja lelah. Terima kasih semua. Tembok lembut, kau boleh berhenti bercakap seperti ini. Itu hanya kau tidak tahu. Kami semua boleh mempercayai kau. Bawa saya kembali untuk memberi semua orang masalah. Kau semua pulang dulu. Adik, jangan pergi. Abang, saya mesti pergi. Percayalah, saya tidak akan ada masalah. Kami semua pergi bersama. Mahu membunuh musuh.
Bersama-sama membunuh musuh. Bersama-sama pergi, kau semua kembali. Kembali untuk memberitahu pemimpin. Biarkan mereka tergesa-gesa. Saya risau. Haiwan akan keluar tanpa disedari. Kita semua bebas dari suku besar sekarang. Dengan pemimpin yang berbahaya. Kau semua pulang. Tembok lembut. Anak perempuan, tidak ada masalah. Cepat datang. Ah. Raja Salji. Raja Salji. Ah. Salji, Salji. Jangan bergerak. Ini tidak akan terlepas. Baru saja terima kasih. Kau benci saya. Melindungi kau adalah tanggungjawab saya. Kau bercakap apa? Benci kau. Anak-anak tidak ada masalah. Sebelum ini saya tidak tahu, saya baru saja mengalami beberapa kerugian. Adakah akan ada masalah untuknya? Saya tidak sengaja. Jangan risau, dia sangat baik. Tidak ada masalah. Itu baik. Raja Salji, bawa tembok lembut kembali. Masih ada masalah untuk menyelesaikan kucing. Semua orang tidak risau. Selepas itu, kami semua sangat selamat. Tidak akan ada masalah. Bukan orang yang tidak risau. Kau risau tentang apa? Kau bercakap tentang tembok lembut itu. Bagaimana ia benar-benar berkaitan dengan Raja Salji? Itu adalah Raja Salji, kami adalah haiwan di utara. Berapa banyak haiwan yang ingin memberi haiwan? Tidak ada satu pun yang dapat mendekat. Raja Salji hanya wujud dalam cerita. Sekarang saya tidak, tetapi saya melihat adik saya. Ada anaknya. Bagaimana perasaan itu? Semua adalah mimpi. Tidak kira bagaimana, tembok lembut itu mempunyai anak. Selepas itu, ada haiwan. Semua adalah kucing puak yang merancang untuk menjatuhkan kami. Katanya juga, kucing puak telah menyelamatkan budak-budak ini. Rasanya seperti bintang keberuntungan. Keadaan baru saja sangat berbahaya. Puak kucing telah menunjukkan kuasa yang sangat kuat. Datang menyusup ke dalam puak kami. Ingin membunuh seluruh keluarga. Ia juga adalah raja binatang yang tiba-tiba muncul. Secara langsung menyelesaikan masalah kucing itu. Ia juga dianggap tidak berbahaya. Tubuh ini masih ada di mana tidak selesa. Tiada yang lebih baik dari ini. Perut ini lapar. Ada tak yang ingin dimakan? Ini tidak akan kenyang. Itu adalah terima kasih kepada kamu. Menyelamatkan puak yang teraniaya. Seharusnya malam itu bukanlah suatu kebetulan. Kenapa perlu melarikan diri? Tiada yang perlu melarikan diri. Takut saya tiada. Kamu adalah raja binatang, bukan? Saya hanya seorang puak yang rendah. Tetapi kerana perasaan bingung dan kamu, saya rasa kamu tidak akan tinggi. Oleh itu, saya ingin. Adalah tidak mungkin untuk tidak muncul di hadapan kamu. Perkara ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Budak ini, saya juga tidak tahu bagaimana untuk memulakan. Kamu berkata, satu perkara boleh dilakukan. Berbual selesai, lari. Tiada yang perlu lari. Saya hanya tidak pulang malam ini. Takut saya adik-beradik ini terburu-buru. Ingin cepat pulang. Mereka pulang untuk melihat. Kamu adalah Raja Salji, bukan? Adalah raja binatang di kawasan utara kami. Bagaimana lagi? Juga tidak dapat melihat saya seperti ini. Dan nama saya juga tidak baik. Secara semula jadi tidak banyak berfikir. Kamu sudah tahu, saya juga tahu. Menarik perhatian saya. Bahkan tidak dapat melakukan apa-apa yang tidak berlaku. Itu saya boleh mengisi. Kamu ingin apa? Kamu ingin anak-anak.
Anak-anak perlu. Kamu, saya juga ingin menarik perhatian. Bahkan tidak dapat melakukan apa-apa yang tidak berlaku. Dari sekarang, saya adalah binatang peliharaan kamu. Kamu juga tidak boleh berhubung dengan kucing puak. Saya dengan dia tidak ada hubungan. Dia seharusnya tidak tinggi. Itu juga mengganggu dia. Atau mengganggu seluruh puak kucing. Hanya perlu kamu tinggi. Tiada hal, saya sendiri akan menyelesaikan. Baik, tidak perlu. Tentang papan yang hari itu adalah kamu yang menghantarnya. Kamu suka makan, saya akan lebih banyak buat. Juga ada saya juga paling dekat dengan benda. Ia juga adalah kamu yang menyusun. Terima kasih. Hari ini kerana makanan itu, saya tidak ada perut. Selepas itu kamu juga tidak akan kenyang. Saya datang untuk mengganggu kamu dan budak-budak. Terima kasih, saya abang yang asalnya mempunyai 5 kekuatan. Tetapi dari puak kucing kembali, kekuatan itu sudah tiada. Saya ragu dengan kucing. Dan mereka juga ingin membunuh abang. Oleh itu, saya ingin membersihkan perkara ini dan melaporkan. Kamu abang telah ditangkap oleh langit. Kekuatan sebenar telah dirampas. Apa sebabnya saya abang telah diambil kira? Kucing tiba-tiba dari 3 kekuatan hingga 6 kekuatan. Langit hanya ada sedikit. Kehidupan binatang itu sangat berharga. Kecepatan pemulihan sangat cepat. Kamu adik perempuan sudah ada langit. Cuma 10 tahun lalu, ia pecah. Jadi, kekuatannya melemah. Dan abang awak kehilangan tulang bakatnya. Sebab itu dia tiada kekuatan sekarang. Biasanya, tiada siapa boleh mengambil tulang bakat orang lain. Melainkan dia mempunyai darah syaitan. Orang yang mempunyai darah syaitan boleh menyerap kuasa orang lain. Untuk kegunaan sendiri. Tentu saja, pihak lawan mesti tidak berhati-hati langsung. Dan sangat mempercayainya. Barulah ada sedikit peluang untuk berjaya. Jika TC Moore yang melakukan perkara ini, maka ia melibatkan hal syaitan. Biar saya uruskan. Adik, saya baru sahaja mengukus ubi keledik. Masih panas lagi. Boleh bawa masuk sekarang. Ini rumah awak. Abang, masuklah. Abang, saya abang kepada Yero. Nama saya Ye Chuan. Abang, saya pasangan binatang Yero. Abang, tak perlu hormat sangat. Pasangan binatang. Begini, abang. Selepas abang pulang, abang selalu rasa sakit di tulang, kan? Adik, sebenarnya tak apa-apa. Abang mungkin telah diperdaya oleh Karsai. Bakat abang. Dan kekuatan abang telah dirampas oleh Karsai. Dia merampas kekuatan abang. Sebab skim dia dapat naik ke tahap 6 dalam masa yang singkat. Haha, begitu rupanya. Abang, jangan risau. Kekuatan abang pasti akan pulih. Baiklah. Ini ubi keledik kukus. Cubalah. Ini makanan. Betul. Ini makanan yang kami gali di hutan belakang gunung. Ini dipanggil ubi keledik. Sangat sedap. Bagaimana rasanya? Tidak buruk, tidak buruk. Saya tahu bahawa bagi seluruh LCATHTH, kawasan utara adalah tempat yang paling teruk persekitarannya. Saya dengar di sini, apabila musim sejuk tiba, binatang buas tidak keluar. Dan salji tebal menutup gunung, jadi tidak boleh berburu. Banyak suku yang lemah. Mudah kelaparan kerana tiada makanan. Tetapi ubi keledik ini boleh disimpan lama selepas digali. Bila nak makan, terus ambil dan makan. Ini akan meningkatkan peluang TCTH untuk bertahan pada musim sejuk. Awak sanggup biarkan semua orang tahu tentang makanan ini. Apa yang tak boleh diberitahu kepada semua orang? Pada mata TCTH lain, kawasan utara sangat teruk. Sebenarnya sumber di hutan kawasan utara kami sangat melimpah ruah. Salji di kawasan utara juga sangat cantik. Banyak TCTH dari kawasan lain akan membenci kawasan utara. Terutamanya membenci salji di kawasan utara. Ini kali pertama saya dengar pendapat seperti awak. Jika awak suka salji, saya akan bawa awak pergi melihat salji di lembah salji. Betul ke? Sungguh. Di sana ada salji yang tidak pernah cair sepanjang tahun. Jika awak nak pergi, saya akan bawa awak. Tidak, tak perlu. Kalau begitu, saya akan jaga awak di sini. Saya akan bina semula rumah yang lebih besar untuk awak. Awak buatlah sebuah gua di sebelah. Dengan cara ini, saya boleh bersama ibu, abang sulung, dan abang kedua. Betul-betul mengandung. Anak Raja Situti. Ibu, ini memang betul-betul. Awak memang hebat. Tanpa disangka, awak berjaya memikat hati Hu Yuchen. Ini adalah peluang keemasan untuk naik pangkat. Selepas ini, awak akan dilindungi oleh Hu Yuchen. Siapa lagi yang berani membuli awak? Bila awak bersama Raja Situti. Aduh, ibu, janganlah tanya lagi. Baiklah, ibu takkan tanya. Saya cuma nak bertanya. Adakah kamu akan ikut dia pulang ke TC Situti? Ibu, saya masih tinggal di TCTH. Takkan pergi ke mana-mana. Saya sekarang ini,
Kekuatan tak cukup, nama pun dah tercemar. Tak nak pergi ke tempat yang asing. Kamu sudi tinggal di TCTH. Ibu pasti akan jaga kamu baik-baik. Atau kamu yang berfikiran jauh. Dulu kalau ibu tak pergi ke bandar diraja di wilayah tengah, takkan jadi begini. Sudahlah, tak payah cakap pasal ni lagi. Pelikan, kemana Hu Yuchen pergi? Kenapa masih belum balik? Wah, bila masa dia buat ni? Masuklah, tengok apa yang kamu nak. Saya akan aturkan lagi. Di kawasan utara tiada cengkirang. Hanya di kawasan timur dan selatan di tepi laut sahaja ada. Barang-barang ni semua sangat mahal. Ini sudah sangat bagus. Saya sangat suka. Ini semua adalah tanggungjawab saya. Terima kasih. Kamu suka tempat ini, kita akan tinggal di sini. Kamu nak pergi TCC Tuti. Saya akan bawa kamu ke TCC Tuti. Saya rasa kita patut tinggal di TCTH buat sementara waktu. Kalau kamu nak balik ke TCC Tuti, kamu boleh balik. Matanya sangat cantik dan bersemangat. Seolah-olah boleh bercakap. Seperti bunga aprikot di musim bunga. Membawa keindahan seperti salji. Baik. Kamu gementar. Takut. Pada hari itu, dari mana dia dapat keberanian untuk memberinya bunga cinta? Takut jadi bahan ketawa. Saya belum lagi. Mari sini. Rasa macam tak dapat tahan lagi, hati dah mula berdebar. Macam mana ni, jangan risau. Kamu jaga badan dulu beberapa hari ini. Saya takkan buat apa-apa. Tidurlah, HMM. Hal-hal di pihak TC Mo perlu diuruskan. Saya akan pulang sebentar. Perkara yang melibatkan TC Iblis bukanlah perkara kecil. Jangan risau, saya boleh jaga diri sendiri. Kamu perlu berhati-hati. Perlukah saya aturkan pengawal untuk datang menjaga? Tak perlu. Semalam kamu dah selesaikan TC Mo yang menyerang hendap, dalam masa terdekat. Sepatutnya tiada lagi THNHN yang berani menyerang hendap TCTH. Tunggu saya balik, ya. HMM, baik. Abang pergi sana. Abang tolong tengok sekeliling dulu, ada tak binatang buas yang berbahaya? Saya nak kutip kacang kuning ni balik rumah dulu. Dan yang jatuh di tanah ni. Ini kacang kuning. Ini makanan, adik. Kamu pasti ke? Ini semua biji rumput. Sangat keras, tak ada rasa langsung. Tak cukup untuk menyelit di celah gigi pun. Macam mana benda ni boleh jadi makanan? Abang, ini bukan makanan yang boleh dimakan terus. Perlu diproses langkah demi langkah baru boleh jadi makanan. Abang, kita boleh balik sekarang. Abang, kalau abang nak tanya apa-apa, boleh tanya terus. Adik, saya cuma tak dapat bayangkan apa itu tauhu. Dulu makanan kita cuma daging binatang buas yang diburu. Yang dikutip pun buah-buahan liar. Sebenarnya, kekuatan TCTH berbanding dengan TC lain. Masih ada banyak perbezaan. Kekurangan makanan. Ramai THNHN yang tidak mempunyai kekuatan yang bangkit. Dan orang tua yang sudah berumur. Kebanyakannya akan mati pada musim sejuk. Walaupun saya tidak tahu apa itu tauhu yang adik saya katakan. Tetapi dalam hati saya sebenarnya berharap ada lebih banyak makanan yang boleh dimakan. Saya berharap lebih ramai BS-men dari puak kami dapat terus hidup. Lagipun, abang ipar kami adalah ketua puak Arnab. Dia akan memikul lebih banyak tanggungjawab. Dia sering perlu mengumpul semua makanan untuk ditukar di pasar dengan barang-barang yang diperlukan oleh ahli puak. Apa yang perlu ditukar di pasar? Kita mesti menukar sedikit garam dan beberapa pel perubatan. Garam adalah sesuatu yang mesti digunakan oleh ahli puak. Pel perubatan boleh membantu yang muda. Dan BS-men Arnab yang kuat untuk mengukuhkan kekuatan mereka. Apabila cedera parah semasa memburu. Kadang-kadang pel perubatan juga diperlukan untuk menyembuhkan badan. Garam dibawa oleh pedagang dari kawasan timur dan selatan. Ia memerlukan sejumlah besar daging binatang buas dan kulit binatang untuk ditukar. Pel perubatan juga begitu. Garam adalah keperluan. Pel perubatan juga begitu. Keadaan puak kami lebih serius daripada yang saya sangka. Tetapi saya boleh mengajar ahli puak untuk menggali herba perubatan. Malah menanam herba perubatan. Tidak bagus, ada aura iblis. Cepat, kita pergi. Lari. Aura iblis mengawal binatang buas. Apabila binatang buas diserang aura iblis, mereka akan menjadi iblis dan mengamuk. Kita tidak boleh membawa mereka ke arah puak kita.
Seluruh pokok itu hampir tumbang. Adik, kamu baik-baik saja. Abang, saya baik-baik saja. Tadi abang sangat hebat. Kekuatan ini masih tidak mencukupi. Hampir sahaja adik saya dalam bahaya. Tempat ini tidak sesuai untuk berlama-lama. Mari kita pulang dahulu. 2 ekor binatang buas ini, saya tidak tahu bagaimana hendak membawanya pulang. Terasa sangat berat. Binatang buas yang diibliskan. Tidak boleh dimakan. Selepas makan, mudah dijangkiti aura iblis. Mudah diserang aura iblis. Dalam keadaan biasa, sempadan hutan kabus selama 100 tahun akan sentiasa diperkukuh oleh Raja Serigala Salji dari puak Serigala Salji. Tetapi kini aura iblis menyerang. Mungkin ada masalah di sempadan. Tanggungjawab di bahu Hu Yuchen semakin berat. Serangan aura iblis kali ini, saya tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku di sana. Mari kita pulang dahulu, kemudian bincang. Hujan akan turun. Kali ini kami keluar dan bertemu dengan binatang buas yang dijangkiti aura iblis. Perkara ini berlaku secara tiba-tiba. Saya perlu memberitahu abang ipar tentang perkara ini. Abang, saya ikut abang. Hati-hati di jalan. BS-man dari puak kami. Tidak boleh sentiasa tinggal di puak. Jika tidak keluar, tiada makanan untuk dimakan. Akan mati kelaparan. Tetapi jika bertemu lagi dengan binatang buas yang diserang aura iblis, BS-man dari puak kami juga akan lebih berbahaya. Mengapa tiba-tiba ada aura iblis? Adakah ada masalah dengan sempadan? Adakah ada BS-man iblis yang bersembunyi di kawasan utara? Nampaknya kasih dari puak kucing mempunyai kuasa iblis. Mungkin dia adalah BS-man iblis. Buat masa ini, makanan adalah yang paling penting. Musim sejuk akan tiba dalam beberapa bulan lagi. Masa juga sangat suntuk. Kita perlu memburu lebih banyak. Ketua adalah Ghost. Ketua, tolonglah nenek saya. Nenek saya terkejut dengan guruh dan pengsan selepas terjatuh. Cepat pergi lihat. Cepat pergi cari dukun. Nampaknya keadaan kritikal puak ini lebih serius daripada yang saya sangka. Mula-mula, berikan kuasa elemen kayu kepada orang tua itu. Pastikan dia baik-baik saja. Tabib Agung, tolonglah, selamatkan ibu saya. Jangan takut, ibu kamu akan baik-baik saja. Tabib Agung, keadaan Ibu Li tidak begitu baik. Tolong periksa dia. Jika perlukan sebarang herba, orang-orang puak akan mencarinya. Apa yang Tabib Agung perlukan? Puak akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi permintaan Tabib Agung. Keadaannya sudah stabil buat sementara waktu. Biarkan dia tidur lena dahulu. Esok saya akan hantar herba yang sudah direbus. Hanya rawatan. Minum ubat tidak akan berkesan. Dia perlu makan. Banyak makanan untuk memulihkan badannya. Terima kasih, Tabib Agung. Esok saya akan hantar sedikit makanan. HMM. Cik Yero sedang hamil. Beberapa hari ini perlu banyak berehat. Terima kasih atas keprihatinan Tabib Agung. Cik Yero tidak perlu berterima kasih. Jika Cik Yero perlukan apa-apa, boleh datang cari saya. Tabib Agung, saya hantar kamu. Ketua, jangan risau. Anakku, kamu kenapa? Adakah kamu tidak sihat? Ibu, saya baik-baik saja. Telur-telur ayam ini adalah telur yang subur. Boleh menetas anak ayam. Nanti kita bela dalam halaman rumah. Ayam betina boleh bertelur. Kita boleh makan telur ayam setiap hari. Ayam jantan pula, bila sudah besar, boleh disembelih untuk dimakan dagingnya. Telur-telur ayam ini boleh menetas anak ayam di rumah. Betul ke? Ini sungguh hebat. Saya tidak pernah dengar cara begini. Cuma, guna apa untuk bela ayam? Tiada pengalaman langsung dalam hal ini. Tidak mungkin, dan ayam pula. Tidak akan merayau ke mana-mana. Mencederakan beberapa BS-man yang lemah dalam puak. Ibu, kamu tidak perlu risau. Anak ayam yang baru menetas. Sangat kecil dan comel. Bila sudah besar, kita bina sangkar ayam saja. Hanya kamu yang ada idea pelik begini. Dulu semua orang tidak pernah terfikir boleh buat begini. Jika benar seperti yang kamu katakan. Boleh bela ayam dalam halaman rumah. Boleh makan telur ayam. BS-man yang boleh hidup dalam puak akan bertambah. Itu juga satu pencapaian besar. Namun, kacang soya yang kamu rendam itu benar-benar boleh dijadikan makanan. Ibu, sekarang saya cakap pun kamu tidak faham. Esok kamu akan tahu. Cuma, saya perlukan abang untuk bantu buatkan penggiling batu. Ibu, Tabib Agung itu. Adakah dia BS-man dari puak kita?
Bukan, dia dibawa balik oleh tabib agung yang sebelumnya 3 tahun lalu. Tabib agung yang sebelumnya adalah orang dari puak kita. Kami semua sangat mempercayainya. Lagipun, kemahiran perubatan tabib agung sekarang lebih hebat daripada tabib agung sebelumnya. Dia telah menyelamatkan ramai orang dalam puak. Anakku, jangan kamu lihat tabib agung tidak berapa muncul. Tetapi abang sulung kamu dan abang kedua kamu. Pada mulanya nyawa mereka diselamatkan olehnya. Dan kamu juga, baru balik dulu pun demam panas. Sakit teruk. Sampai tidak sedarkan diri. Tabib agung juga yang menyelamatkan kamu. Dalam puak mi kita. Dia seperti dewa yang kita sembah. Ibu, kamu tahu apa bentuk BS Man asalnya? Itu saya tidak tahu. Kami tidak pernah melihat tabib agung menunjukkan bentuk asalnya. Semua orang tidak banyak berinteraksi dengan tabib agung. Hanya apabila ahli suku jatuh sakit, barulah mereka akan menjemput bomoh ke suku. Ibu, di mana dia tinggal? Dia tinggal di sebuah rumah di pertengahan gunung. Dia tidak tinggal bersama ahli suku kita. Bukankah itu sangat berbahaya? Oh, tidak akan ada bahaya. Rumah yang dia duduki sangat kukuh. Banyak binatang buas pun tidak dapat masuk. Dahulu, ahli suku kita tinggal di gua. Mereka juga tidak akan membina rumah. Tetapi mereka mendapati bomoh tinggal di tempat yang ada rumah. Banyak barang boleh disimpan. Sangat mudah. Jadi, semua orang juga akan membina rumah di luar gua. Abang sulung memang kuat. Batu ini tidaklah seberat mana. Abang sulung, tolong saya buatkan batu pengisar. Nanti boleh guna untuk kisar kacang. Ini batu pengisar. Digunakan untuk mengisar pelbagai jenis makanan. Nanti bila kisar kacang soya, saya akan tunjukkan kepada kamu semua. Wanginya. Jadi, makanan yang adik cakap nak buat tu, macam ni rupanya. Adik, biar saya. Biar saya pusingkan batu pengisar ni. Saya kuat. Tak perlu, abang sulung. Kamu pergi potong kayu api lagi. Nanti kita nak masak susu kacang. Abang sulung, cuba rasa. Tapi agak panas. Tunggu sejuk sikit. Sedapnya, wanginya. Ini terlalu sedap. Minum masuk perut, sungguh selesa dan hangat. Biarkan ia mendap sebentar. Kemudian tekan dan ia siap. Hantar kepada Nenek Lin yang lalu lalang. Kebetulan, saya juga boleh menggunakan kuasa kayu saya untuk membantunya pulih. Gos, saya datang melawat Nenek Lin. Tak sangka bomoh pun ada di sini. Cik Ye sudah tiba. Oh, rupanya bomoh. Maafkan saya, Cik Ye, silakan masuk. Tidak perlu terlalu formal. Cik Ye, cepat masuk. Gos, bagaimana keadaan nenek kamu? Cik Ye, bomoh telah menyelamatkan nenek saya. Bomoh sangat hebat. Nenek saya baru sahaja minum ubat. Dia kata badannya sudah rasa lebih baik. Ada mangkuk di rumah. Saya bawakan sedikit makanan untuk kamu. Ada, saya pergi ambil. Ini pula kuih yang dibuat daripada telur dan hampas kacang soya. Kamu dan nenek kamu makanlah. Terima kasih, Cik Ye. Apabila saya besar dan kuat nanti, saya pasti akan membalas budi Cik Ye. Kamu masih kecil lagi. Jangan fikirkan perkara ini. Sekarang yang paling penting ialah hidup baik-baik dengan nenek kamu. Budak kecil, jarang sekali ada betina yang begitu sabar terhadap jantan. Dia mempunyai kelembutan yang datang dari hati. Cik Ye, ini makanan yang kamu buat. Ya, betul. Ini makanan yang saya buat. Saya tidak pernah terbau makanan sewangi ini. Saya tidak tahu apa ini. Ini dibuat daripada kacang soya. Ia juga sejenis makanan baru yang ditemui. Selepas ini, makanan suku kita akan bertambah banyak. Jangan risau, ya. Terima kasih, Cik Ye. Tidak mengapa. Cik Ye, apa itu kacang soya? Kami juga boleh dapatkan kacang soya. Nanti saya suruh Abang Ye Chuan beritahu kamu semua. Gos, nenek kamu baik-baik saja. Saya akan pulang dulu. Oh, Tabib Agung. Apa kata Tabib Agung cuba makanan yang saya buat ini? Saya juga ingin Tabib Agung membantu menilainya. Jika tidak keberatan. Ini susu soya. Dibuat daripada kacang soya kuning yang dikisar.
Susu soya yang dibuat oleh Cik Yero ini sangat bagus. Jika lebih ramai BS-men puak minum susu soya seperti ini, ia akan bermanfaat untuk kesihatan mereka. Cik Yero sedang mengandung. Jadi dia memerlukan banyak makanan. Namun, Cik Yero juga perlu berhati-hati. Apa yang awak ingin katakan? Cik Yero mungkin tidak tahu keadaan Raja Serigala Salji. Di seluruh LCATHTH, hanya awak yang mempunyai kemampuan mengandung seperti ini. Boleh melahirkan anak untuk Raja Serigala Salji. Dan ia adalah serigala salji berdarah murni, dengan bakat luar biasa. Batu ujian sering berguna. Tetapi jika seseorang mempunyai kemampuan ilahi, batu ujian tidak dapat mengujinya. Cik Yero, bagaimana jika ada orang yang tahu semua ini? Apa yang akan mereka lakukan? Raja Serigala Salji juga mempunyai musuh. Jadi, Cik Yero perlu berhati-hati. Kakak Yero, kenapa awak? Kakak Yero, tadi tabib agung. Adakah dia juga rasa susu soya ini sedap? Betul, nanti bila nenek awak bangun, suruh dia minum susu soya juga. Terlalu sedap. Ya, tak sangka ada makanan sesedap ini. Lembut sangat. Makan masuk perut, selesa sungguh. Dan wangi pula. Saya nak belajar makan perlahan-lahan. Makan sikit-sikit macam ni, takkan habis cepat. Semalam adik perempuan jumpa kacang soya kuning. Dia nak petik kacang soya kuning. Saya masih tak percaya. Masa tu saya pelik. Macam mana kacang soya kuning yang kotor tu boleh jadi makanan? Lagipun kacang soya kuning tu kecil sangat. Takkan melekat di celah gigi pun. Saya percaya apa yang adik perempuan cakap, itu makanan. Jadi tak ada masalah. Saya pun masukkan dalam mulut dan gigit. Keras sangat, tak ada rasa langsung. Adik perempuan cakap kena buat dulu. Tak sangka macam ni cara buatnya. Lagilah tak sangka, bila dah siap, sedapnya. Kalian tak perlu berjimat sangat. Kalau nak makan, makanlah banyak sikit. Kita boleh buat lagi. Kacang soya kuning banyak. Kami takut kalau makan, nanti habis. Ada banyak lagi kacang soya kuning, boleh terus buat. Nanti makanan kita akan jadi lebih banyak. Dan ada yang lebih sedap dari ini. Dah biarkan sekejap. Seterusnya, kita akan tekan. Tekan macam ni sekejap. Tengah hari nanti kita boleh makan tauhu. Jadi, apa yang kita buat seterusnya? Abang boleh kupas kulit rami ini. Ini bukan makanan. Ini boleh digunakan untuk membuat benang rami. Membuat kain rami. Puak kita masih puak tahap rendah. BS-men semua pakai pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Tetapi di puak bangsawan, di bandar diraja kawasan tengah, mereka semua memakai pakaian sutera yang mewah. Cuma barang-barang itu mahal. BS-men puak tahap rendah tak mampu beli. Kita boleh ajar BS-men puak untuk memproses rami menjadi benang rami. Boleh ditenun menjadi jaring ikan yang ringkas. Malah karung guni. Kita juga boleh membuat mesin tenun yang ringkas. Menenun kain, malah membuat pakaian. Selangkah demi selangkah. Kita boleh menjadikan puak kita puak yang makmur dan bertamadun dengan usaha sendiri. Tapi saya dengar, pakaian yang dipakai oleh puak bangsawan banyak menggunakan sutera ulat. Dihasilkan. Dikatakan perlu memelihara ulat sutera untuk menenun kain. Dan juga perlu memotong dan membuat pakaian. Semua ini kami tidak tahu. Ini juga adalah beberapa perkara yang saya dengar apabila saya pergi ke suku kucing. Apabila BS-men bercakap tentang kota diraja, mengingatkan saya kepada pakaian brokat mewah yang dipakai oleh Raja Serigala Salji. Begitu mulia dan cantik. Bukan sesuatu yang boleh dipakai oleh suku kami yang rendah. Malah kulit binatang yang digunakan untuk membuat pakaian di suku kami. Sebenarnya sangat berharga. Suku mereka perlu mengumpulnya. Dan sebelum musim sejuk tiba, mereka pergi ke pasar. Jarum, benang, dan gunting semuanya ditukar di pasar. Buat masa ini, tidak perlu tergesa-gesa melakukan semua ini. Semua orang akan belajar banyak kemahiran sedikit demi sedikit. Suku kami akan mempunyai segalanya. Apabila musim sejuk tiba, mungkin suku kami akan menyimpan banyak barang. Mungkin tidak perlu lagi menukar barang dengan kulit binatang yang berharga. Mungkin banyak barang boleh dikumpul. Semua boleh dibawa ke pasar suku untuk ditukar. Jika bukan sekarang masa untuk memikirkan semua ini, perkara yang paling penting sekarang adalah makanan. Bagaimana pula dengan ubi kayu ini? Rendam dulu dalam air. Selepas merendam beberapa hari, saya akan beritahu kamu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Ibu, biarkan saya dan Yero merendamnya di tepi sungai di luar kampung. Cari beberapa batu besar untuk menindingnya. Ah! Abang, kamu cuba rasa, sedap tak? Sedap, dengan makanan lembut seperti ini. Ramai BS-men yang giginya tidak begitu baik. Tidak perlu risau tidak dapat mengunyah makanan lagi. Walaupun daging kurus dipotong kecil-kecil dan direbus lama, ia akan menjadi lembut juga. Boleh makan, ya. Saya hampir terlupa.
Betul, sekarang tidak seperti dulu. Sekarang semua orang sudah belajar mengukus makanan. Boleh mengukus lebih lama sedikit. Lagipun, kayu api banyak. Dan ada ubi keledik. Itu juga lembut dan wangi. Dan manis. Sedap juga, ini baru permulaan. Banyak makanan di hutan ini. Oh ya, Ibu. Nanti Ibu boleh anjurkan orang-orang di suku untuk pergi memetik kacang soya. Untuk membuat tauhu, kita masih perlukan limau nipis. Nanti setelah memetik limau nipis, baru saya ajar semua orang membuat tauhu. Kalau begitu, biarkan setiap keluarga membuat penggiling batu. Bukankah itu terlalu menyusahkan? Boleh minta suku membina sebuah rumah khas untuk meletakkan penggiling batu. BS-man suku yang ingin menggunakan penggiling batu boleh pergi ke rumah penggilingan itu. Betul, kenapa saya tidak terfikir? Adik memang ada cara. Saya rasa tahun ini, suku kami boleh mengharungi musim sejuk dengan baik. Sepatutnya tidak akan kelaparan. Saya rasa sepanjang pagi ini, saya tidak buat apa-apa, hanya makan. Kita makan tengah hari, bukankah ini sedikit membazir makanan? Rasa macam makan terlalu banyak. Rasa seperti kekuatan dalam badan meluap-luap. Tetapi jika makanan mencukupi, sebaiknya makan 3 kali sehari. Dengan cara ini, badan kamu akan mendapat nutrisi dan kekuatan akan kembali. Jika tidak, kamu akan kelaparan dan tiada tenaga. Lagipun, kamu juga ingin cepat-cepat mencapai tahap 6, bukan? Makan banyak makanan juga membantu. Apa yang adik cakap ada logiknya. Lebih baik dengar cakap adik. Memang betul, makan kenyang sangat selesa. Rasa kekuatan badan juga sangat penuh. Setelah diperam dan difermentasi dengan baik, ia akan menjadi sayur jeruk. Rindu saya. Ya, rindu. Oh, adakah awak cedera? Kenapa saya terhidu bau darah? Saya tak cedera, itu darah orang lain. Dia adalah BS-man dari TC Mall. Dia adalah kasir. Masalah TC Mall sudah selesai sepenuhnya. Saya serahkan dia kepada awak untuk uruskan. Jangan risau, dia sudah lumpur. Saluran meridiannya sudah musnah. Dan ini adalah tulang bakat abang awak. Terima kasih. Bodoh, tak perlu ucap terima kasih. Melihat kasir jadi lumpur, memang puas hati. Yero, macam mana awak boleh dapat Hu Yuchen? Awak cuma seorang puteri palsu yang dihalau balik dari kota diraja. Seekor betina yang dibuang oleh Beast King. Apa kelayakan awak untuk berdiri di sisi Snow Wolf King? Snow Wolf King, jangan tertipu dengannya. Lihatlah saya. Saya setia kepada awak. Dan takkan berubah hati. Awak takkan ada satu beast husband saja. Ah! Jangan berangan. Hu Yuchen adalah tawanan saya. Kenapa? Kenapa? Tak ada kenapa. Terima saja. Hu Yuchen adalah beast husband saya. Semasa awak di kota diraja, BS-man jantan yang berkuasa tak ada yang pandang awak. Macam mana Snow Wolf King boleh pandang awak? Awak guna muslihat apa? Awak boleh anggap begitu. Tapi memandangkan awak begitu kenal saya ingin bertanya, adakah awak sengaja menentang TCTH sebelum ini? Atau awak sengaja memprovokasi abang saya? Sengaja mencederakan abang saya? Betul tak, Yero? Awak nak tahu? Saya takkan beritahu awak. Awak fikir bila balik ke TCTH, semuanya akan baik-baik saja. Memang kelakar. Menyesal betul tak bunuh abang awak. Kalau tahu, saya patut bertindak lebih awal. Patut musnahkan puak TCTH awak lebih awal. Awak tak nak cakap. Kalau begitu, saya akan kupas kulit awak sedikit demi sedikit. Mula dari muka awak. Awak nak buat apa? Sudah tentu, mengupas kulit. Raja, awak dah nampak semuanya. Dia memang betina yang kejam. Paling kejam dan berhati busuk. Dibenci dan diludah oleh semua orang. Raja, awak patut lihat wajah sebenarnya. Jangan tertipu dengannya. Saya memang sangat jahat. Bukan betina yang baik. Kalau awak nak menyesal sekarang pun masih sempat. Jahat sikit pun tak apa. Asalkan jangan dianiaya dan dibuli. Saya adalah beast husband awak. Dan akan sentiasa menjadi beast husband awak. Ini takkan berubah walau bila-bila pun. Dia takkan tinggalkan awak. Dan takkan menyesal. Awak nak buat apa, buatlah. Tak perlu peduli apa orang lain cakap. Lagipun, semua reputasi itu palsu. Saya akan beritahu. Seorang BS-man dari kota diraja menghubungi saya. Menyuruh saya berbuat begitu. Setahun yang lalu, dia sudah mencari saya. Mengugut saya akan membunuh abang awak. Dan memusnahkan TCTH. Dia tahu saya memiliki separuh darah beast iblis.
dan menggunakannya untuk mengugut saya. Siapa orang itu? Saya tak tahu. Setiap kali dia bercakap, dia sangat menjijikan. Dia sangat kuat. Saya sangat takut. Setiap kali dia muncul dalam bentuk binatang, memakai jubah hitam. Wajahnya tidak jelas. Corak kain itu pasti berasal dari kota diraja. Dan dia memegang token keluarga Ye dari kota diraja. Keluarga Ye dari kota diraja. Adakah dia benar-benar seorang puteri? Ye menyin, beberapa hari yang lalu. Binatang buas yang dicemari oleh aura iblis muncul di hutan. Itu juga rancangan awak, kan? Betul, semua itu saya yang lakukan. Mengapa saya tidak boleh hidup di sini? Hanya kerana saya mempunyai separuh darah iblis. Mengapa kaum iblis perlu dikurung di luar hutan kabus? Awak berani bertanya mengapa? Kerana dahulu kala, kaum iblis awak menyerang LCATHTH. Membunuh begitu banyak THNHN yang tidak bersalah. Siapa suruh abang awak ada adik yang tidak berguna seperti awak? Adik yang dibenci semua orang. Awak telah menyinggung orang-orang di kota diraja wilayah tengah. Awak telah menyusahkan abang awak. Hahaha, abang awak mempunyai bakat semula jadi. Sangat sesuai untuk saya merampas kuasanya. Dan juga membolehkan abang awak memainkan peranannya, kan? Yero, awak bunuh saya pun tiada guna. Pasti ada orang yang tidak akan melepaskan awak. Baguslah, biar mereka datang, saya akan bunuh mereka semua. Tidak, tidak. Lain kali, orang saya jangan kotorkan tangan mereka. Perlukah abang kembali untuk menguruskan halangan itu sendiri? Tidak perlu. Abang tidak mahu melihatnya. Asalkan bakat itu dikembalikan, itu sudah cukup. Baik, orang itu sudah diuruskan. Masih marah? Tidak, saya cuma sedang berfikir. Awak juga nampak saya agak jahat. Inilah diri saya yang sebenar. Awak kisah. Bodoh, mana mungkin. Begini sudah cukup baik. Asalkan awak tidak marah dan tidak berasa teraniaya. Hu Yuchen, awak sangat baik. Pihak Tisimo. Saya sudah menguruskan THNHN di belakang halangan itu. Saya juga akan menghantar orang untuk menyiasat. Dalam 2 hari ini, berikan ubat kepada abang awak untuk memulihkan badannya. Kemudian dia boleh meminjam tulang bakat semula. Saya faham. Oh ya, beberapa hari ini awak tiada. Saya telah mengkaji makanan baharu. Malam ini saya akan masak sendiri untuk awak makan. Mi ubi keledik yang baru dibuat sudah kering. Ibu dan abang kata tunggu awak balik untuk makan bersama. Beberapa hari ini, puak kita telah menubuhkan pasukan pengumpul. Ye Shuo mengetuai pasukan mengumpul banyak kacang soya, ubi keledik, dan kubis. Semua orang yang mengumpul akan sentiasa menghantar sedikit kepada saya. Rumah sudah penuh. Saya menggunakan ubi keledik untuk membuat tepung ubi keledik dan mi. Dan juga tauhu jeruk. Saya juga merendam rami. Bersedia untuk membuat tali rami dan tauhu. Semua orang sudah tahu cara membuat susu soya, sangat sedap. Selepas puak menubuhkan pasukan pengumpul, orang yang tiada kekuatan pun ada. Kerja yang dilakukan beberapa hari ini tidak membuat perut lapar. Saya menemui kubis yang banyak di gunung berdekatan. Jadi saya membuat jeruk kubis. Boleh dimakan selepas beberapa waktu. Hu Yuchen. Saya sedang mendengar awak bercakap. Hu Yuchen, awak tidak kisah apa-apa pun. Awak kata awak telah menjadi pasangan saya. Saya merindui awak, tetapi bagaimana ini baik? Hu Yuchen, awak tidak kisah jika setiap THNHN betina cemburu. Tetapi bagaimana ini baik? Awak ikut saya pulang ke TCC Tuti. Kita akan mengadakan upacara perkahwinan besar. Imam akan mengisytiharkan kepada seluruh dunia. Siapa yang berani mencederakan awak, akan menjadi musuh TCC Tuti. Tidak akan berhenti sehingga mati. Tak perlu. Begini pun sudah cukup baik. Tapi, saya tetap ingin berterima kasih kepada awak. Yero, bukan ucapan terima kasih yang saya mahukan. Bagaimana kalau kita tunjukkan rasa terima kasih itu, Yero? Ibu dan abang sudah pulang. Kita makan malam dulu, ya. Saya ingin buat mi ubi keledik untuk awak rasa. Baiklah, apa sahaja yang awak katakan. Cuma, sayang sekali saya belum jumpa cili. Dengan cili, kita boleh buat banyak rasa pedas. Tak mengapa, ia tetap sedap. Buat sop mi ini sangat mudah. Saya akan buat lempeng lobak dulu. Ia dibuat daripada hirisan lobak dan tepung kanji. Lempeng ini boleh dimakan bersama sop mi. Mangkuk-mangkuk besar ini abang saya yang buat khas. Sangat berguna bila buat makanan. Dia seolah-olah memancarkan aura yang menawan. Makanan ini tiada di kawasan lain. Awak tengok saya makan. Tak mengapa, Yero. Saya bukan ragu-ragu tentang kekurangan sumber di wilayah utara. Tetapi makanan yang awak temui ini, tiada di kawasan lain. Sebenarnya, sumber di wilayah utara adalah yang paling banyak. Di sini akan ada banyak makanan. Jangan risau, saya akan terus buat pelbagai hidangan lazat. Yang juga tiada di kota diraja wilayah tengah. Semua manusia binatang itu memandang rendah wilayah utara yang miskin dan tandus. Kalau begitu, kita akan jadikan wilayah utara ini yang paling makmur dan paling meriah. Pada masa itu, manusia binatang itu hanya akan iri hati dengan wilayah utara kita.
Manusia binatang tidak akan lagi memandang rendah wilayah utara kita. Saya akan buat pelbagai jenis makanan untuk awak makan. Yero, ini bukan tugas awak. Manusia binatang betina yang mempunyai pasangan tidak perlu bersusah payah sendiri. Pasangan-pasangan ini akan menjaga manusia binatang betina. Apa yang awak suka? Apa yang awak mahu buat? Sepatutnya saya yang buat. Makanan pun bukan yang paling penting. Saya tidak rasa susah. Buat makanan lazat, awak baik pada saya. Dan makanan ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Saya juga sanggup buat makanan lazat untuk awak. Walaupun awak pasangan saya. Tapi kalau awak bersusah payah, saya juga akan rasa sedih. Saya juga akan rasa tak sanggup. Awak begini, saya betul-betul ingin sembunyikan awak. Pasangan saya pun baik begini. Mudah dicuri orang. Saya juga ingin sembunyikan awak. Tak perlu sembunyikan. Saya milik awak. Adik, kami sudah pulang. Hu Yuchen, awak sudah pulang. Hu Yuchen, awak sudah pulang. Ibu, abang. Yero sangat hebat. Dia boleh jadikan Raja Serigala Salji sebagai pasangannya. Raja Serigala Salji memang ada mata. Ibu, awak betul-betul bawa balik seekor keldai. Bukan awak kata keldai liar boleh digunakan untuk mengisar. Saya dan bapa saudara awak tangkap ia balik. Tapi, puak kita tiada sejarah memelihara binatang liar. Betul ke tak ada masalah? Kita buat kandang keldai. Ikat ia ketat-ketat, sudah cukup. Bila hari biasa, ikat ia di sebelah batu pengisar. Biar ia pusingkan batu pengisar. Sedap, betul-betul sedap. Mi ubi keledek ini licin dan lembut. Supnya pun sedap diminum. Makanan sebegini memang menakjubkan. Cuma, tempayan dan pasu di rumah kita tak cukup banyak. Nanti, boleh tak guna makanan ini untuk tukar di pasar? Kalau tidak, makanan tidak boleh disimpan. Ibu dan abang, berapa banyak yang diperlukan? Saya akan suruh orang hantarkan. Macam mana pula begitu? Tidak perlu bersusah payah. Saya akan cari masa untuk kita bakar pasu tanah liat itu nanti. Adik, pasu tanah liat ini, dikatakan ia adalah dari kawasan lain. Sejenis kemahiran yang dikuasai oleh suku tertentu. Cara pembuatannya adalah rahsia mereka. Tidak akan tersebar keluar sama sekali. Tunggu beberapa hari, saya akan luangkan masa untuk membakarnya, nanti kamu semua akan tahu. Sebenarnya, membakar ini sangat mudah. Tidaklah susah mana. Yero sentiasa dapat memberikannya kejutan. Jika suku kita benar-benar boleh membakar pasu tanah liat, maka suku kita akan berbeza. Jika kita juga membawanya ke pasar untuk dijual, pasti akan menimbulkan sensasi. Ibu, kekuatan suku kita sekarang tidak mencukupi. Orang yang tidak bersalah, tetapi memiliki harta yang berharga akan menderita. Kekuatan kita tidak setanding, tetapi menguasai kemahiran ini, kita akan dirampas dan dihapuskan oleh suku lain. Jadi, selepas pasu tanah liat dibakar, gunakan dahulu di dalam suku. Apabila kekuatan keseluruhan suku telah meningkat, barulah kita boleh membawa beberapa barang ke pasar untuk ditukar, atau menjualnya di pasar. Adik, apa maksud orang yang tidak bersalah, tetapi memiliki harta yang berharga akan menderita? Apa maksudnya? Maksudnya, jika seseorang itu sendiri tidak melakukan kesalahan, tetapi dia memiliki sesuatu yang berharga, dia akan menarik malapetaka kerana itu. Oh, adik memang banyak tahu. Yero, pengetahuannya sudah melebihi apa yang dipelajari di Akademi Kota Diraja. Abang, jangan risau. Masalah suku kucing sudah diselesaikan. Tulang bakat abang juga telah dibawa kembali oleh Hu Yuchen. Abang jangan risau. Kami bercadang untuk memulihkan badan abang selama 2 hari. Kemudian kami akan menyambung semula tulang bakat abang. Dengan begitu, abang akan dapat memulihkan kekuatan abang secara beransur-ansur. Betulkah ini? Saya tidak berhalusinasi, kan? Saya benar-benar boleh memulihkan kekuatan saya. Sudah tentu ia benar. Tuanku. Terima kasih. Abang, kita adalah keluarga. Tidak perlu begitu. Walaupun Hu Yuchen adalah Raja Serigala Salji, dia tidak menunjukkan sikap orang atasan sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tenang dan penyayang. Dia sangat lembut terhadap orang yang dia sayangi. Untuk membaiki tulang bakat, beberapa bahan ubat diperlukan. Saya sudah membawanya. Abang, pulihkan badan abang selama beberapa hari dahulu sebelum menyambung tulang. Apabila menyambung tulang, seorang dukun diperlukan. Jika perlu, saya akan membawa dukun dari suku Serigala Salji. Tidak perlu bersusah payah begitu. Suku Arnab kita ada dukun. Dia sangat hebat. Sebelum ini, dukun agung juga telah menyelamatkan nyawa Ye Chuan. Dia lebih memahami keadaan badan Ye Chuan. Membantu menyambung tulang bakat sepatutnya tiada masalah. Esok, Ye Chuan, kamu cari peluang untuk bertanya kepada dukun agung. Sama ada dia boleh membantu menyambung tulang kamu. Betul, jangan pergi dengan tangan kosong. Nanti bawakan sedikit makanan kepada dukun agung. Faham? Saya akan menjaga Yero. Hu Yuchen, saya akan lakukannya sendiri. Baik, saya akan berada di sisi.
Yero, apa yang kamu perlukan?